Kita dah nak foresee benda ni dah akan berlaku. Sebab apa? Okey, ini masalah. Tan Sri Presiden kami dinasihati, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berapa rapat dengan PAS atau PAS tak berapa percaya dengan mereka ni. Okay. Berbanding dengan orang-orang yang kami yang memang rapat dengan PAS. Kita akan pergi pejabat agung PAS dan Tuan Guru Haji Hadi akan menjadi pembentang ataupun nakib yang akan menyampaikan kuliah. So that's how we bond ourselves and learn about Islamic politics from the Grandmaster himself. You know what is the process after this? Adakah rayuan? Do you want to appeal? Or do you want to go the keluar sekejap way? You know, I mean, the two of them, KJ and Syaril, have proven there's life after UMNO. What are your plans? Saya memang definitely akan appeal, akan mengantar rayuan dan kita biarlah proses rayuan itu berjalan. Jadi dengan itu tadi Wah kata hubungan dengan PAS. Saya pun datang daripada PAS juga sebelum masuk Bersatu. Bekas ahli PAS. Di UK PAS dulu. UK, ya. Jadi kita tahu bahawa hubungan dengan PAS terutamanya adalah something yang very berharga kepada parti. Kita tak nak sentuh benda itu. Jadi apa yang kami buat terbukti benar. So pengaruh PAS memang kuat dalam Bersatu. Betul. Ya. Betul. Dan kita kena terima hakikat. Bersatu ni kalau tak ada PAS, baik tak payah bertanding. Ya tadi. Betul kedai. Nampak sebab kekuatan kita adalah atas gabungan. Okay. Sama juga PAS pun kalau tak ada Bersatu, saya rasa dia tak akan dapat bilangan kerusi yang sebanyak ini. Betul. Jadi kekuatan kita adalah atas nama Perikatan Nasional. Ada keberkatan dalam jemaah yang dibentuk.